Alright geng, untuk korang yang nak pakai Shimano punya wheel, untuk main slow jig kita ada Osher Jigger 1001HG dengan Shimano Osher Conquest 301HG. Aku buat 2 set hari ni untuk korang. 2 setup slow jig Shimano second fit dengan Yamato Dark Poison. Set combo ni korang dapat mesin second road baru guys. Road Yamato Dark Poison ni tahun 2025. Dia punya spek panjang 6 kaki 3, PE 13, berat umpan yang sesuai ataupun jig weight dia 80 gram hingga 300 gram. Untuk main slow jig memang paling sesuai. Jadi guys, dekat sini kita ada Shimano Osher Jigger 1001HG dengan Shimano Osher Conquest 301HG. Dua-dua mesin ni second hand, tapi condition dia memang cantik guys. Aku tunjuk korang Osher Jigger dulu guys. Osher Jigger ni korang tengok condition dia, memang lawa. Ni size 1001. Cantik je. Condition cantik. Korang boleh datang kedai untuk check condition mesin. Kalau korang nak tengok Osher Conquest pula, yang ini size 301. Ni pun lawa lagi. Ada line guide guys. Ada line guide. Condition cantik, cala pun tak ada, mesin smooth, kayuhan kita dah test, drag kita dah test, bearing semua cun lagi guys. Kalau korang tak percaya, korang datang kedai, korang rasa sendiri. Rasa macam baru, harga second hand. Yang ini dapat kotak sekali guys. Dua-dua ada kotak. Jadi guys, untuk Osher Jigger 1001HG, harga dia satu set dengan rod RM1,750, harga boleh nego. Ni guys, 1750 nego guys. Siapa nak, korang kena PM cepat-cepat sebab barang ni kita tak ada simpan-simpan. Siapa payment dulu, barang dia punya. Lepas tu yang lagi satu, kalau korang nak murah sikit, kita ada yang 1500 ni, harga dia harga dia 1500. Ni model Osher Conquest 301HG. Color gold ni. Color gold ni 1500 sahaja guys. Memang baik guys. Road ni pula guys, kalau korang tengok action dia memang cantik. Depan lembut, belakang keras. Korang tengok. Jadi korang punya umpan tu memang menari secara natural lah, bergerak secara natural. So dia 5 kali lebih efektif. Kalau korang pakai road yang keras, jig korang pun tak cantik lah dia punya action. Jadi guys, kalau korang berminat nak beli set ni, korang boleh screenshot whiteboard ni, PM kita pada nombor yang tertera ataupun terus datang kedai di Orchid Tackle Kelang. Jadi macam biasa guys, apa-apa korang PM je. Dan kami juga menerima track in race dan road. Sekian, terima kasih.